nak main meriam lah guys. Tapi tak cantik lah pot sebelah rumah madrasah. Tapi tak ada madrasah nanti tak berkat. Ada madrasah berkat insyaAllah. So insyaAllah siang besok Gaban nak buat pot dekat sungai sana. Kita nak main meriam jauh-jauh sikit. Itu kita boleh bantai lah. Jauh sikit daripada tapis okey lah kan. Nanti bising-bising. Sebab yang sebelah ni besok pagi dia nak bangun awal-awal. Nak kira mulai kan. So tengah buat konten nantikan video Gaban tengah buat konten ni. So insyaAllah besok siang Gaban nak buat pot main meriam kat jauh sikit. Sebab kat sini tak boleh main meriam. Sebelah tu tidur. Okay guys, sekarang ni kita tak ada aktiviti. Gaban macam dah nak main ATV. Main ATV, nak pusing-pusing kat belakang ni. Jom jalan-jalan. Kita layan macam adalah aktiviti sikit kan. Gaban bercadang kita nak main meriam lah guys kat belakang ni kan. Kita cari pot nak. Kena ambil spotlight lah. Gelap. Kita pergi ambil spotlight jap. Lepas tu kita beronda belakang ni. Kita bawa meriam tu pergi belakang. Kita letupkan meriam. Nak macam ni anak punya beras. Weh, nak main ke? Ada tapi sebelah tidur. Boleh tapi main kat belakang. Bawa ke belakang. Semalam dia terkejut agaknya kan. Esok siang aku tebas belakang. Aku tebas belakang tu kita bawa ke belakang. Boleh letup. Padu semalam yang ketiga. Okey, cantik. So Gaban ada berbincang dengan Gaban punya anak punya beras tadi. Anak punya beras. Besok kita nak main meriam. Kita nak buat pot kat belakang. Jom kita ambil spotlight. Kita ronda-ronda di belakang sekejap. Spotlight kat sana. Kita ambil spotlight ya. Kita nak usah pot. Nak ikut ke? Nak ikut? Nak naik tak? Naik belakang. Dah. Jom. Dah. Ni ada sepanah jap. Naik lah. Jom duduk belakang. Dekat besi. Boleh tak? Boleh tak? Mak belakang lagi, Mak. Depan lagi. Mak depan lagi. Okey. Jom. Jangan kat besi saja. Dekat seat sikit. Boleh? Okey, jom. Kita nak pergi survey pot. Jom kita survey belakang ni jap. Kita cari pot untuk main meriam besok. Alamak, mati pula spotlight ni. Dia jatuh depan dia kena pula button on off dia. Tak ada. So pot untuk kita nak main meriam besok kat belakang ni lah. Rasanya kalau kita main kat belakang ni okey kot. Okay, jom balik. Ada pokok tumbang ni. Besok kita kena bakar ke, kena potong-potong ke. Tengoklah keadaan. Siap okey tak? Macam bunyi TV dah. Jom. So besok siang kita ada kerja sikit lah. Kita kena tebas-tebas belakang ni supaya kita ada laluan. Nak pergi belakang, kita nak main meriam jauh sikit daripada rumah. Sebab meriam ni bunyi dia agak kuat juga. Jadi dia mengganggu ketenteraman awam. Ada unggun api. Panas guys. Buat apa? Dah turun. Mana tak nak turun lagi? Okey, jom. So Cemboy nak sambung main mercun mancis. Dia nak baling dalam kolam. Tak ada kerja. Main mercun mancis, baling dalam kolam. Apa benda lah.
Okey. Sampai Ma. Pin pin. Hei, jangan jerit kuat-kuat kat sebelah tidurlah. Dah Ma sampai. Baik. Yep. Best tak? Best. So, kita parking je. ATV kita dah simpan. So, kita nak tengok macam dia main thunderclap masuk dalam air. Kalau ikutkan secara logik dia, sumbu tu ataupun api masuk dalam air, dia akan mati tau. Tapi tak ada. Dia selam masuk dalam air, dalam kolam. Tapi dia meletup kat dalam kolam tau. Boom. Macam-macam. Thunderclap tu bakar masuk dalam air boleh rupanya. Ingatkan dia akan mati. Kenapa jatuh dalam air? Allah. Mercun gasing satu kotak jatuh dalam air, guys. Makan modal. Ui, rugi. Apa benda lah buat live. Bayar orang. Berdekah je kerjanya. Tung sah. Ryan baju Berapa? Jadi tadi dah 200 lebih dah. Orang malas dengar kakak gelak. Hang buat apa? Aku baru bahas. Kau janganlah buat orang bosan. Gelak macam tu ayah sendiri. Over. Bukannya kakak kontrol. Nak tengok. Rindu ayah. Bukan kakak kontrol, tapi kontrol lah sikit. Kenapa kau main macam tu? So, alah jemur lah dulu besok. So, macam gasing yang macam jatuhkan dalam air tadi, tak hidup. Rugi. Hampir satu kotak jugalah jatuh. Rugi. Macam gasing ni pun bising tak bising? So, besok tak sekolah. Jadi, kita layan agak lama sikit lah hari ni. Seronok sangat dia buat live Yasmin ni. Weh, apa weh? Bahasa buaya. Ro. Jam telah menunjukkan pukul 12.30 guys. Masih meriah. Pening orang sebelah agaknya. The next day. Hai, Assalamualaikum guys. Welcome back to channel Chomboy Gaban. Okay guys, Gaban Gian nak letupkan meriam, tapi kita terbatas untuk meletupkannya kerana jiran kita ini adalah sebuah madrasah. Terkejut aku. Cem, Papa nak pergi potong rumput kat belakang. Cem, jangan datang tau. Papa tak perasan nanti kena mata pisau ke, kena kayu, kena batu nanti. Jangan datang tiba-tiba tau. Okay. Mana kereta kontrol baru beli tadi? Dah rosak dah? Belum? So, Gaban bercadang kita nak alihkan kita punya meriam ni. Kita nak pergi ke belakang lagi. Jadi belakang ni semak, kita terpaksa tebas lah. Supaya kita dapat meletupkannya tanpa ragu-ragu, tanpa mengganggu orang lain. So, kita akan tiba daripada sini. Tapi yang ni tak penting sangat lah. Sebab kita nak main kat belakang-belakang sana. Jadi, laluan nak pergi tu, nak pergi belakang sana, mestilah kena elok, jangan semak samun. So kat sini ada pokok sawit tumbang, jadi kita kena buat laluan dari sinilah. Kita turun sini, kita kena pergi sana. Kita diletupkan kalau boleh dekat belakang-belakang tu, tak nak ganggu orang. Okey, rasanya dia akan mengganggu sikit lah, tapi lebih baik daripada situ. Walaupun dia anjak ke sana sikit, rasanya function juga kot kan. Tak adalah terkejut sangat. Adik-adik tahfiz, adik-adik madrasah tu nak menghafal Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dipermudahkan dan dapat menjalankan aku punya angan-angan letupkan meriam. So kita pakai mata pisau tak pakai mata tali. So mata pisau ni kena hati-hati sikit. Okey, macam biasa time lapse. Hari Raya. Jom, bismillah. Okey guys, Alhamdulillah. InsyaAllah malam ni kita dapatlah meletupkan kita punya meriam dengan dalam keadaan tenang, tanpa ragu-ragu, tanpa was-was, tanpa rasa bersalah. Tapi rasa bersalah tu sikit lah sebab dentuman dia tu kemungkinan agak kuat juga, tapi kurang sikit lah daripada yang tempat lama. So tempat ni satu ketika dulu kalau korang tengok video-video Gaban pernah main skater kat belakang ni. Kita pernah main motocross, ATV kat kawasan-kawasan anak sungai yang ada lintah ni lah. Macam janganlah main-main dalam air tu, kat situ banyak lintah. So kalau ikutkan kita nak main malam ni lebih kurang dekat area sini je. Cuma Gaban lajakkan sikit supaya mana dah tahu semak-semak di depan kita, tepi kita nanti
tak tahu dalam tu ada apa. Jadi kita bantai lebih sikit lah. So insyaAllah besok kita akan bantai lagi. Tengok kerajinan. Kalau boleh macam dulu balik lah. Sebab dulu atas-atas ni semua kita boleh main excavator, kita boleh main ATV, kita boleh main motocross. Pasir-pasir sungai ni pun dulu satu ketika dulu nampak. Sebab semua dah semak gila. Tanah ni Ni. patutnya pasir sampai sini. Kan? Je. Sekarang penuh dengan semak macam. Sebab dah berapa lama kita tak pergi belakang ni Cem. Dulu kita aktif dekat sungai ni. Macam-macam aktiviti kita buat. So kau boleh tengok kat sini. Kawasan ni dah lapang. Nampaklah terang sikit kan. Kita akan letupkan kita punya meriam dekat area sini lah. Sini kita akan fire ke sana. Padabang. InsyaAllah. Sekejap lagi kita bakar unggun. Supaya ranting-ranting kat sini nampak lebih kemas. Dan ada asap. Supaya tak ada nyamuk. Ataupun kuranglah nyamuk. Cem. Dah nak buka dah. Jom kita balik. InsyaAllah malam ni kita bawa meriam tu naik ATV. ATV tu akan lalu sini. Turun. Kita bancuh. Kau-kau. Kita cari maksimum punya bunyi yang padu. Selagi tak padu, selagi tu jangan balik. Okey Cem? On? Okay, let's go. Malam ni, stay tune guys. Okay guys, petang tadi kita dah tebas-tebas pot untuk kita main meriam yang baru. Pot baru lah. So insyaAllah lepas ni kita nak letupkan meriam dekat belakang tu dengan hati yang tenang, dengan selesa, dengan tanpa ragu-ragu. Wush, terkejut aku. Ada dahan jatuh guys. So Cem, nak cakap apa dengan guys Cem? Guys, saya ada bawa 50 apa? mancis. Masya Allah, banyaknya buat apa? Untuk kalau ada binatang buas ke apa ke, kita baling je. Yelah. Kalau binatang haus? Kalau binatang haus, Okay kan, insyaAllah kita nak naik ATV. Kita bawa meriam tu dekat belakang ni. Kalau boleh kita ikat terus meriam tu kat sini. Kita parking. Kita bancur dekat atas ATV ni. Kita letupkan dekat sini. Lepas tu kita balik-balik gitu je. tak nak. Tapi ada masalah. ATV nak kena jumper. Bateri dia walaupun kita baru beli tu hari, harga RM70. Mahal nak mam. Tapi baterinya tak bagus guys. Masih weak je. Kita terpaksa menggunakan power bank jumper. Bismillah. Yang penting malam ni kita letupkan meriam kita puas-puas. Tanpa ragu-ragu, tanpa malu-malu. Kita nak mencari kepaduan. Cari letup yang paling padu punya malam ni. InsyaAllah. Okey Cem? Tapi masalahnya Cem ni penakut guys. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok kalau pakai power bank padu. So power bank ni kita kena bawa. Sebab takut dalam hutan nanti bateri nyekong. Kita taruh sini. Kita ada juga modified lampu spotlight yang padu ni. Jadi selesa lah kita nak bawa nanti. Tengok kita on. Mana? Wah. Tengok guys. Terang tak? Oh terang. Padu. Matikan dulu. Jimat bateri. So insyaAllah kabar dengan Cem nak pergi angkut meriam taruh atas ni. Lepas tu kita pergi pot kat belakang sana. Kita letupkan kat area sana. Ya? Okay. Mama dengan Mel main congkak. Cem kena bawa ni belakang. Dah. Sekejap apa ikat belakang. Kita gunakan ATV ni sebagai kita punya pengangkutan untuk membawa kita punya meriam. Saya nak duduk. Okay. Let's go guys. Bismillah. Lighter ada. Air ada kita bawa. Pakai spray. Air kali ni kita spray je. Cik. Lighter ada. Kayu nak membakar, nak letupkan ada. Petrol kita buka tangki sekejap lagi. Kita cucuk kayu tu dalam tangki. Lepas tu kita hidupkan begitu je. Lepas tu kita hantar dia. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa Cem? Jangan letup atas ATV. Memang itulah tujuan bapak je. Nak Bismillahirrahmanirrahim. Pelan-pelan kita santai je guys. So dekat ATV ni komplit Ada pelita, ada air, ada spotlight, ada lighter. Okay, kita menghampiri nak angkut kita punya meriam. Oh, ada spotlight, terang guys. Okay, meriam kita ke sini. Allah, terlanggur pula. So bukan kata lampu depan je, lampu belakang spotlight pun kita pasang. Depan belakang lampu dia. Macam silau ke? Macam silau. Macam pegang ni.
Aduh, kau ni dengan mercunnya tak ada poket ke? Mercun bawa banyak-banyak pula tu. Okey guys. Sekarang sama saya saja. Okey. Tak adalah silap Papa dah bawahkan dah. Rekod Papa ni. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Harap-harap besi yang kita wedding ni kuat lah. Sebab meriam ni boleh tahan tak dia punya berat. Kita ada bawa tiup khas untuk ikat meriam ni. Getah tiup ni padu. Ya. Okey. Tanah apa? Bertanah. Pak kain ada? Kain. Kain. Tak ada. Kenapa? Nampak apa kain? Kita kasih jadi guys projek kali ni. Kita nak main meriam puas-puas. Guys, satu hari. Ha. Kita nak satu hari kan guys. Yang saya nak try. Papa naik TV, saya naik motocross. Tu main meriam. Terima kasih. Okey. Dah. Ya, dah. Apa macam mana? Ha, ada. Okey. Alhamdulillah. Bismillah. So kita boleh layan ni. Punya haluan. Kita tak tunggu nak guys. Kita dapat ada balik bayar ni. Bayar banyak kali guys. Kita takut turun. Takut turun. Tadi letupan kuat-kuat. Macam nak kat belakang ni kan. Macam nak lama sangat. Ini baca Quran. Lagi kuat-kuat ni terkejut kan. Siap. Oh, okey ngam. Papa. Jangan letak kat atas. Jangan nak letak kat atas TV. Biarlah. Banyak. Saya takutlah. Allah. Apa tak nak macam jam? Untuk ada TV je senang. Tak nak. Takut. Nak bercun lagi. Bukan lagi satu. Apa dia? Macam 1, 2, 3, 4, Pula mana aku tak. 5. Kau bawa berapa? 1, 2, Guys, 3, insyaAllah. 4. Jom. Oh, tak nak. Mana yang lighter? Ni. Alah, kapas ni hilang je. Cicil. Dah lah tak ada spare. Kita punya mic span dia hilang guys, sayang. Cicil. Dah lah tak ada spare. Benar tu kat TV je. Ya. Tidak. Kita nak letupkan meriam ni atas ATV. Macam takut guys. Okay guys, korang saksikan. Kita nak main meriam puas-puas. Allah. Macam. Alah, tertinggal lah. Yang jolok dia tadi. Guys, sekarang ni kita tertinggal dia punya jolok untuk apa? Nak bancuhkan baik tu kan dia jolok tadi, kayu dia. So, macam tunggu sini, Papa ambil Berani tak? Tunggu sini. Berani. Berani? Tapi tak berani. Kenapa? Maknanya tak berani lah tu. Berani kalau dia ya. Memanglah. Jadi kita ada macam tak boleh dia. Macam ni, macam ni. Kita try dulu, masuk angin ke? Baik, ada apa tu? Allah Akbar. Kejut aku kau ni. Kau janganlah bakar kat Papa. Budak ni. Terkejut aku. Dia bakar yang dekat situ. Macam. Papa nak ambil ni jap. Apa nak pergi ambil ni? Bagi satu lah. Ha? Bagi satu. Satu apa? Satu lampu lah. Situlah lampu. Balik kat dah. Ambil jap. Oh, nak kau apa? Ingatkan Papa tu apa? Guys, sekarang. Kita sorang dah ini. Macam ni. Saya sampai dah. Lajunya. Nak kau masuk angin tadi. Okay, Alhamdulillah kita dah ambil kita punya tempat pembancuh kabait. Kita masuk dalam ni. Dengan kain. Sebaik kita ambil benda tu. Kain betul lupa. Jom. Papa nak pakai tu hatung tu. Nak buat tempat ni. Ambil macam. Papa taruh jauh sikit ni. Dia lah. Okey guys, insyaAllah. Kita, Allah, spotlight ni macam membazir kat sini. Tak membantu.
Kita kena adjust dia punya. Allah Akbar. Cem, papa terkejut lah Cem kalau Cem bakar macam mancis tu. Tu, Papa bakar Mariam, Papa ingat tak terkejut. Alah, Mariam sekali-sekala je. Kita tahu bila dia nak meletup. Kita taruh mana? Manfaatkan dia. Abang, macun. Tak ada ni lah. Okey. Okey tak? Boleh lah. Kita lari jauh. Okey tak guys? Terang. Cem, tak payahlah lari jauh. Okey, insyaAllah. Jom. Alamak. Kau baiknya kat rumah je. Dah pergi ambil. Hah? Ambil lah. Jauh. Cem tahu kat mana? Okey guys. Korang stay jap. Abang nak pergi ambil kabaik. Kabaik tertinggal. Jom. Okey. Benda yang paling penting. Kabaik boleh tertinggal. Apa benda lah. Oh, untung. Okey, insyaAllah kita setting kamera jap. Setting lampu. Okey, kita bakar unggun jap. Untuk menghilangkan nyamuk dan binatang-binatang lain. Pak, dia lain. Bunyi itu apa macam mancis. Okey, unggun dah dibakar. Dekat mana view yang paling cantik kamera ni? Kita nak fire. Cemboy ni bukan berani sangat guys. Dia sembang je. Okey, insyaAllah. Jom. Kita mulakan kita punya projek. Bismillahirrahmanirrahim. Siap ada pelita lah kat sini. Nah. Okey. Kita keluarkan kayu pembakar. Takut lah tu. Lama lagi lah. Oh, tengah setting macam-macam ni. Okey. Kita masih pakai lagi kayu penyapu ni. Kita cable tie. Tak sempat nak welding lagi. Okay, kita fire atas TV je guys. Aduh, aku terkejut lah Cem. Okay, kita guna sikit-sikit dulu kabaik ni. Sebab kita tak pecahkan lagi ya. Dia besar. Harap-harap okey lah view. Bismillahirrahmanirrahim. Okay Cem. Siap sedia. Belum makan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Eleh, penakut. Okey, kita guna sistem spray sekarang guys. Maknanya tak ada masalah air terlebih. Ha? Kain. Sebelum bakar apa ni ya? Papa cabutlah kainnya. Kita tadi spray sangat sikit airnya. Kita try dulu. Tangki. Okey. Letupan pertama. Bismillah. Alah, kulup. Macam dah. Kelup bunyi. Dah. Bunyinya kulup. Okey, nampak gayanya kita punya setting salah. Maknanya air tu terlalu sikit. Ataupun dia tambahkan dia punya bunyi. Kita kena spray banyak sikit kot. Bismillahirrahmanirrahim. Mana boleh dia? Ya. Pak, try bakar lah. Tak jadi. Tak ada bunyi lah guys. Tak ada bunyi. Mungkin terlalu kering lah. Ke macam mana? Lama-lama tangki aku masuk pasir lah. Okay, tengok fire kedua. Kulup juga. Kulup. Okay, apa masalah kita? Kita kena tukar cara. Jangan pakai spray. Apa? Sebab Beca tahu. Papa mesti akan bertuluk macam ni. Bapa ni mesti bertuluk ni. Alamak, bengkok lah. Apa benda lah. Budak Tafi pun tak terkejut. Kita tambah lagi kapai. Kita bagi baik lah. Kita tak payah pakai spray. Kita tuang. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, diam. Apa nak dengar? Okey. InsyaAllah, ini kalilah. Bismillah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey.
okey sikit lah. Okey sikit lah. Daripada yang mula-mula tadi. Tapi masih tak mengikut. Allah. Guys, nampak gayanya dia punya air masih tak kering lagi sebenarnya. Papa. Ha. Belum menjerit. Olah, tolong. Okey, sekarang ni air terlebih ataupun dia masih belum kering betul-betul. Tapi tak apa. Kita cari je sampai dia berdenyut bunyi dia. Ha, puas hati. Okey. InsyaAllah. Ini kali jom. Kali apa? Diam. Okey. Khabar rasa ini adalah terbaik daripada yang sebelum-sebelum tadi. Bismillah. Hai, mati pula. Lah. Kulop pula jom. Aduh, ingatkan dah terbaik dah. Rupanya tidak juga. Ya. Air banyak guys, nampak ni. Hidup lagi. Bunyi dia dah habis jom. Bunyi dia dah habis. Dia dah habis bunyi. Maknanya dia dah boleh bakar lah. Sepatutnya. Aduh, macam mana ni guys? Aduh, mencem lagi kuat. Kita taruh air sikit je. Budak ni terkejut aku. Aduh, payah juga setting kabait untuk meriam ni Nak dapatkan maksimum padu punya. Bagi berdesir sikit bunyi dia. Patut dah kena gigit nyamuk je. Api dah habis. Okey. Tadi air sikit sangat. Tapi kita jangan bagi dia lama-lama sangat. Bismillahirrahmanirrahim. Kulup juga. Aduh. Cem. Apa tak pandai lah Cem? Mana buat ni Cem? Tadi daripada Google Map. Daripada Google ke? Ke tempat ni. Tempat ni tak bagus. Ke papa yang tak pandai setting? Oi. Hei, kat sini, man. Cam, bawa ni suluh. Cam, bawa suluh. Jangan lalu situ. Takut ada ular ke apa. Mungkin lama sangat dibiarkan kot. Jom, ada terkejut. Ada terkejut lah Mel dengan Cam. Kulup juga. Asyik kulup je guys. Alamak, kita punya tempat pembakar ni dah putus lah guys. Putus. Macam mana nak buat ni? So kita ada masalah. Kita punya tempat bancuh kabait ni dah putus. Jadi, Panas. Main dengan Cem. Jom ikut papa pergi sana dulu. Jangan main kat sini berdua. Bahaya. Papa nak wedding ni jap. Okay guys, kita terpaksa wedding juga. Benda ni menggunakan besi. So nantikan kita punya sambungan kejap lagi. Jom. Kita akan cari bunyi yang paling padu baru kita berhenti, okey? Sabar. Let's go. Okey guys, kita punya tempat bancuh kabait dah siap. Besi dengan besi. Apa? Suluh sikit dalam ni. Kita lupa nak suluh dalam ni. Dalam tu ada sampah rupanya. Okey, kita tukar cara. Kita tak nak atas ATV. Kita bancuh. Kita main kat bawah meriam ni. Mungkin atas sini dia feeling dia kurang sikit lah. Papa. Fahal. Dah kecil lah. Kat rumah kot. Ada. Bawa pun semua. Lah. Kat rumah. Nah, later. Terima kasih. Itu tempat pembakar. Okey, kita turunkan. Pergi, man. Ambil kayu tu. Okey, basket. Okey, kali ni kita main kat bawah pula. Tengok. Man, sikit lagi nak kena bapa kayu tu. Sini. Okey, insya-Allah jom kita teruskan kita punya perjuangan. Kukuh. Tak boleh pecahkan lah. Pakai apa? Batu yang nanti nak terbang. Cam, jangan ambil sana, Cam. Gelap-gelap. Cam, balik Cam. Tu batu yang nanti nak terbang ke papa? Tak, itu untuk ni bahan pembakar.
Dia mana ada batu. Okey, diam. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tengah dengar bunyi dia, guys. Asap keluar pula ikut depan. Okey. Ini kali kasih belanja lah satu. Baiknya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Padu, guys, padu. Ini kali padu. Daun-daun sampai terbang. Alhamdulillah. Rupanya dia kena main kat bawah, guys. Tak boleh main kat atas. Okey. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nak lagi ya? Pancur lagi. Lagi bang. Tengah best. Main balik kuat. Tengah best. Macam dulu lah. Macam yang hari tu. Yang kali tu. Jangan bagi asap keluar. Diam. Okey, dah tak ada bunyi lah. Alhamdulillah, baru sedap main macam ni. Kayu ni. Tumpah pula air aku ni. Alah. Kulup. Ini sebab lambat sangat ni. Air tumpah lah apalah. Kulup Takkanlah mama tak dengar tadi, Cem. Okey, diam. Okey, diam. Okey. Okeylah. Tak adalah kulup. Tapi dia punya pedepes tu tak ada. Bang, tak ada. Oh, kurang kering. Maknanya tadi kena lambat lagi. Air terlebih. Air terlebih. Okay, belanja kabat banyak sikit, guys. Siapa? Tak adalah terkejut. Kita main lautan ni. Okey, kita belanja kabat lebih sikit. Tadi air terlebih. Patut air sikit je. Asap keluar kat depan. Pedepes satu. Bismillahirrahmanirrahim. Sebab apa sebelum ni tak jadi? Sebab air terlalu banyak. Power punya. Apa sadah pula? Mana puas je. Papa dah tahu skill lah ni. So yang tadi tu yang paling kuat kot sikit ni. Rupanya air sikit je, guys. Tak perlu banyak-banyak. Nanti waktu sahur nanti datang sini bakar bom. Lepas tu apa jerit? Sahur. Rasanya dah ni. Perjudahnya tangki ATV ni banyak sampah. Ada padu lah. Tak mengecewakan. Aduh. Kat mana silap dia ni? Kering dah. Lambat sangat kot. Sebab air terlampau sikit. Kita biarkan lama sangat. Bapak dah dekat kat bisik ke? Yang nombor pertama tu? Tak. Pada aku. Okey. Jangan lama sangat. Sebab air terlampau sikit. Ai, ada bunyi tak? Tak. Ha?
Lambat sangat. Tak okey. Nak yang macam tadi tu. Pang. Budak-budak ni cakap je kerja guys. Ha? Bunyi apa? Habis kau nak bunyi apa? Lagu negara aku. Hai, taklah. Ingat kan ada bola besi dah tu. Bukan instrumen kan. Sakit ke apa ke? Mesti sakit. Udara dia banyak. Ha? Okey. Bismillah. Puas hati. Last. Kenapa? Best kan? Besok kita try lagi sampai Seronok guys, seronok. Puas hati. Bapak, please jangan. Besok lagi kita try. Seronok juga main rem ni guys. Kalau dia bunyi kuat lah. Kalau bunyi kulup, sakit hati pula. Lepas lah kau. Alhamdulillah. So guys, dapat jugalah lebih daripada 3 nampak gayanya kita punya dentuman yang memuaskan hati. Tapi yang ni kurang sikit lah. Yang second last tadi memang padu. So alhamdulillah kita dapat fire lebih daripada 3-4 das kat sini. Yang betul-betul padu, tanpa ragu-ragu, tanpa takut-takut dengan orang. Ha, kenapa? Apa kata besok pagi kan? Sebelum azan. Papa letakkan Mariam yang paling power. Kan? Lepas tu Papa jerit, sahur! Oh, macam tu? Nanti semua tahu. InsyaAllah. So, rasanya sampai sini saja perkongsian kita untuk hari ini. Terima kasih kerana sudi menonton. Jumpa di next video. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye-bye. Selamat berpuasa. Sahur.